Dunia pendidikan kini berubah dengan pantas. Buku fizikal masih penting, tetapi bahan digital telah membuka pintu kepada pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safia Binti Mahan Nizam dari Sungai TV akan membawa anda meneroka bagaimana teknologi digital memperkasa pendidikan negara. Bagaimana bahan digital menjadikan pelajaran lebih mudah, menarik dan berkesan? Jom kita saksikan. Assalamualaikum Safia. Waalaikumsalam. Oh, Cik Robert rupanya. Awak tengah buat apa tu? Oh, saya sedang melayari internet sebagai bahan digital pembelajaran saya. Bahan digital? Apa tu? Bahan digital merujuk kepada barang kandungan atau maklumat yang disimpan, diproses atau digunakan dalam bentuk digital. Saya kurang faham. Boleh terangkan dengan lebih lanjut? Oh, boleh? Jom ikut saya. Cik Robot, inilah dunia digital. Bahan digital boleh terdiri daripada teks, imej, audio, video, perisian atau data lain yang boleh diakses melalui peranti elektronik seperti komputer, telefon pintar dan tablet. Oh, macam tu. Apa contoh bahan digital? Contoh bahan digital termasuk e-book, gambar digital, video digital, laman web dan blog, aplikasi dan perisian. Baiklah, saya faham. Terima kasih Safia. Sama-sama. Bahan digital menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pelajar lebih mudah memahami konsep yang abstrak dengan bantuan visual dan animasi. Bahan digital juga memudahkan akses kepada maklumat dan sumber pembelajaran yang terkini. Selain itu, pelajar juga boleh belajar secara kendiri pada bila masa dan di mana sahaja. Bahan digital juga membantu merapatkan jurang pendidikan antara pelajar dari latar belakang yang berbeza. Semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada maklumat dan sumber pelajaran. Bahan digital juga mempromosikan kolaborasi dan komunikasi antara pelajar. Mereka boleh berkongsi idea, bekerjasama dalam projek dan belajar bersama. Sekarang, mari kita dengarkan perkongsian daripada guru yang menggunakan bahan digital di Sekolah Kebangsaan Sungai Dun. Silakan cikgu. Pada pendapat saya, bahan pendidikan digital amat penting dalam meningkatkan pendidikan berkualiti tanpa had dengan menyediakan pembelajaran atas talian tanpa batas. Ini sangat bermanfaat untuk murid-murid kerana dapat mengakses bahan pembelajaran tanpa mengira masa. Tambahan pula, bahan pendidikan digital dapat memangkin pendidikan abad ke-21 dengan aktiviti pembelajaran abad ke-21 akan melahirkan murid-murid yang berfikiran secara kreatif, kritis, berkolaboratif dan juga dapat menjana idea yang baru. Cikgu. Kajian telah menunjukkan bahawa penggunaan bahan digital di Sekolah Kebangsaan Sungai Dun dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan motivasi pelajar. Namun terdapat juga cabaran yang perlu diatasi, antaranya adalah jurang internet, kualiti kandungan dan peranan guru. Tidak semua murid mempunyai akses yang sama kepada peranti dan internet. Kualiti bahan digital yang digunakan dalam pendidikan perlu dipastikan. Dengan mengatasi cabaran dan manfaat peluang yang ada, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Bahan digital bukan hanya alat, tetapi juga meneraju perubahan dalam pendidikan. Dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi bahan digital, kita dapat memperkasa pendidikan negara dan melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif. Nelayan pulang membawa ikan, dijual segar di pasar desa. Bahan digital mendidik insan, membentuk minda penuh berwibawa. Sekian, saya Safia Binti Mahan Nizam melaporkan untuk TVPSS. Assalamualaikum.